Yang balung walaupun naik gok pegah-pegah itu hanya fanatik lah agama. Punya balung je fanatik lah agama. Ketungku hanya fanatik. Mana hanya fanatik ketungku. Punya ganyan pegah dumpu betul dia. Kana ilong haikam. Bahawa kita yang takzim ke gurai ya. Patuh ke gurai ya. Tapi miokan ilong tetakon. Ya, miokan ada atak gurai ke dia kon. Cuma ni kita yang kena nyan gurai tu, wata tak pekon tak ganyan guna etika. Guna etika. Nyo cikan dengan yang begah. Mai kayo kana pandai buta kana gurai kita yang sang gurai kita yang, gurai kita yang langsung Jibril kita nya ke kuliah yang kata dia. Hala, mio kalah hasil. Ya, ke agama fanatik. Benteng terakhir untuk putih agama fanatik. Dan ada yang perang jamun. Kan ci urung malai memandum. Memang yang ikut tunggu lama yang komando perang. Yang dia ke tentera yang kan tunggu mandum lu. Kan. Ya, lalu jangan lagi debu kan. Pokoji mesti tauhid menani. Ilung Allah Taala siro. Ada barang kapan je. Hana aku petih nyo kafe hang petih. Sebayang menjanjan tan ke tapi mio ikun kafe le go bengeh. Am kurang. Fanatik agama. Nya adanya na bawa Madura na bawa gdanya wae. Tapi manteng kedal Madura. Nyo fanatik ke ulama ya manteng tinggi Madura ang batang. Di Madura ye ku kia ngang polisi. Nak cerita yang ngaji buat polisi yang tugas ini. Lagi yang. Kau kena yang. Ini berarti yang kalau lagi mandua nak kengli. Mandua nak kengli. Dia kah nak lagi jamun le. Gimana? Mungkin sabatu. Yang boleh nunggu fanatik agama boleh. Fanatik agama boleh. Fanatik ke pribadi urang. Be berangkau. Jut tapi be terus tingkai kanyan mio lagi lung pegah-pegah lang ceramah. Nyo tak uro ahan yang kali itu ai mano sinan. Ubi raya tumpuk mana ciri. Geja goreng ni aku pegah nyo melisan sebab balik kanyan itu. Hai tunggu melisan bahkan kamu bayar menancinya mio melisan katrik mu bayar itu ai mana cere dak itu patih kanda gurai pegah ilung mio tu tingkanyan han ilung mio tu tingkanyan mio tu tingkanyan bu fanatik ke gurai ilung han dan iron pi mensukan bu gurai balung tu tingkanyan fanatik ilung nya luralang be kon yang ka kon yang ka salah penejut tingkanyan itu dak kultuskan gurai. Kah? Mio mano. Mio melisan. Mu bayar kok melisan katrip bagus. Melisan katrip dia kanya ni mu bayar. Kah? Bayar. Tak. Jalan menguatkan dan menetapkan tidaklah dengan mengajarkan cara-cara berdebat dan berilmu kalam. Untuk perkokoh yang kidah dasar benar. Yang cara haji hana mesti dengan tiap puno cara berdebat. Ya mono ilmu filsafah. Ilmu logika hana mesti lagi yan. Tetapi adalah dengan memperbanyak pembacaan Quran serta tafsirnya. Lebih boleh baca Quran, boleh baca tafsir. Hai tafsir Quran, membaca hadis dan pengertiannya yang pihak kumah kerod. Tak baca hadis kerod. Cacok je pengertian kerod. Kakaklah. Anjir. Benar orang yang tuntun. Benar gurai aja. Atau inamal ilmu bita'allum. Ilmunya dengan merenau. Antai kun merenau pasti na orang merenau. Sebab man la syaikhalah fa syaitanu syaikhu. Orang yang hana gurai, syaitan je gurai. Anjir apa pan merenau orang ilmunya. Atatu lalumpo berah. Balumpo. Telung kalu ile guhat gunung gerudung ile. Oh yang kakor.
Takut menan. Yan kak.